Saya percaya nilai berita tu sangat penting. Kita lihat dari segi kesedaran masyarakat berkenaan dengan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar ini semakin meningkat. Dan kalau kita lihat kepada data aduan yang kita terima, setiap tahun lebih 10,000 aduan pencemaran yang diterima oleh JAS, yang mana saya nampak ini menunjukkan bahawa masyarakat telah pun lebih prihatin tentang penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Dan ianya menjadi cabaran hebat kepada JAS untuk terus meningkatkan kerja-kerja pemantauan dan penguasaan. So bagi saya, kalau aduan tinggi maknanya banyak lagi yang perlu dibuat oleh JAS. Itu adalah cabaran utama kepada kami. Dengan jumlah kaki tangan yang agak terhad, kita memang mencadangkan supaya JAS ditambahlah dari segi kekuatan tenaga kerja dan sebagainya. Tambahan pula dengan pindahan fasa 1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang telah diwartakan pada 6 hari bulan Jun 2024 dan dikuatkuasakan pada 7 hari bulan Julai 2024 dengan peningkatan denda. Kalau dulu maksimum 500,000, sekarang ni melalui pindahan fasa 1 yang meningkat sehingga 10 juta ringgit bagi kesalahan-kesalahan tertentu, dan adanya hukuman mandatory penjara. So kita harap ia memberi mesej yang jelas kepada pihak industri di luar sana untuk terus meningkatkan pematuhan mereka ke atas segala keperluan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. So pada hari ini sesi libat urus bersama pihak media, kita harap harapan saya pihak media turut memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan dari segi untuk memastikan rakyat kita mempunyai tahap kesedaran yang tinggi. Pada 2 hari lepas kita ada Karnival Jom E-Waste, dan saya juga membuat kenyataan bahawa saya bimbang kalau masyarakat di luar sana masih lagi tidak tahu dari segi untuk menguruskan buangan elektrik dan elektronik yang sudah tidak boleh digunakan, yang sudah rosak dan hendak dilupuskan. Contohnya telefon bimbit, komputer riba, mesin basuh, peti ais, peti sejuk, aircon dan sebagainya yang digunakan di rumah. Dan saya percaya sebelum ini memang ramai je diorang buang di tapak-tapak pelupusan sampah, sedangkan buangan-buangan tersebut perlu diurus. Dan kita telah pun menyediakan lebih kurang 157 pusat-pusat pengumpulan e-waste ini untuk orang ramai pergi hantar di sana, dan akhirnya akan dibawa ke kilang-kilang untuk diproses dan dikita semula. So yang ini saya bimbang kalau masyarakat masih lagi tidak maklum, ataupun yang kedua mereka telah maklum tetapi tidak melaksanakan apa yang sepatutnya mereka buat. Jadi peranan media untuk bantu kita menyebarluaskan maklumat ini kepada orang ramai sangat-sangat kita hargai.